Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat apam pisang menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan telur. Kemudian masukkan gula perang. Masukkan minyak masak. Masukkan esen vanila. Tutup dan mix selama 4 minit, speed 3. Dah siap. Masukkan pisang. Tutup dan mix lagi selama 5 saat, speed 5. Dah siap. Masukkan tepung gandum. Kemudian masukkan baking powder, masukkan soda bikarbonat, tutup dan mix lagi selama 30 saat, speed 3. Dah siap. Mudah kan? Tuang adunan ke dalam bekas. Untuk elakkan adunan terbazir, anda boleh gunakan terbomot selama 1 saat 1 kali. Dah siap? Kau adunan sehingga habis. Sediakan bekas acuan kuih lompang. Kemudian, sapukan sedikit minyak untuk elakkan kuih melekat. Letakkan 1 sudu besar adunan atau 3/4 bekas acuan. Pastikan jangan terlalu penuh ya. Dah siap? Anda juga boleh letakkan hirisan pisang di bahagian atas. Dah siap? Masukkan air ke dalam mixing bowl. Tutup dan panaskan air menggunakan kettle mod. Sambil tunggu air panas, letakkan bekas acuan ke dalam warung tray dan juga warung madis. Air dah panas. Buka lid cap atau measuring cup dan letakkan warung madis di atas penutup. Kemudian, kukus selama 15 minit steaming mode atau suhu rumah speed 2. Dah siap. Elok je kan? Ini pula apam pisang kosong tanpa irisan pisang. Hasilnya apam sangat lembut dan gebu. Sedia untuk dihidangkan. Anda boleh hidangkan untuk sarapan pagi atau minum petang. Memang sangat sedap. Selamat mencuba. Bye.